pilihan nombor 1 ataupun pilihan nombor 2. Yang mana satu cantik untuk Viva Tau mak aku ni. Minggu lepas aku baru belikan kereta Viva ni untuk mak aku dan aku namakan dia Viva Tau sebab plate dia unik. So dari Kelantan sampai juga kereta mak aku ni dekat 3R Motorsport Rawang. Maklumlah sini kan kedai aku, mesti sampai punya mak aku dekat sini. Bila sampai dekat sini rambang mata weh dia nak pilih sport rim sebab banyak sangat sport rim dekat sini. So untuk Viva mak aku ni aku nak hadiahkan sport rim dan aku target mula-mula nak pasang Work S1 ni. So bincang punya bincang, mak aku dan wife aku dia decide untuk ambil Grandlight 57CR. Untuk dia punya size 15 6.5JJ ET40, color dia silver chrome. Maklumlah kereta second, banyak sikit keren nak kena buat. Tengok je disc rotor mak aku ni dah macam biskut kering. So kali ni aku decide untuk pasang full set, sekali dengan brake pad dan sekali disc rotor baru semua. Lagipun lepas ni memang kereta ni mak aku akan bawa dekat kampung. So nak bagi keselesaan dekat mak aku, kita tukar semua jadi baru balik. Dan korang yang pakai Viva tu, cubalah payung gambar kereta korang sikit, mana tahu aku teracun. Dan inilah hasil dia. Rim ni dinamakan Grandlight 57CR. Dia punya color silver chrome. Sebab before this kereta mak aku ni dia pakai rim hitam. So kali ni decide masuk rim silver chrome. Korang tengok, mak aku pun tengok terus thumbs up dekat dia punya kereta. Mak aku pun happy. Dari minggu lepas keluar kereta Viva mak aku ni, part aircon semua aku dah restore jadi baru. Lepas tu tinted pun semua aku restore jadi tinted yang baru. Setakat ni ini sahaja yang sempat aku buat. And now masanya mak aku nak balik ke Kelantan. Hai, berat hati ni rasa. Tapi tak apalah, yang penting semuanya selamat. Mak aku pun happy. Dan sekarang aku dekat sini, aku nak sambung lagi projek dekat CV aku ni. Korang standby je lah nanti. Bye bye.